Oi, Miang. Hari dah. Untuk apa yang pakai? Betul ke sana uncong dah. Uncong ni yang sabi ke saya. Lai tahu ang apa nan pancangan tampe ang mancang tadi. Baru na tahu rin daun kambi ama. Manjawi ayo. Tu yo menjawe nya udah tanyo mah. Li tahu ang apa gunung daun kerambia tu? Baru na tahu daunnya untuk lupa. Dia untuk daging sate. Pelapa untuk kejape. Oi pakak, indah itu yang den masuk doh. Yang den masuk itu daun kerambia yang den pancangan dake ang mancia tadi. Dah yang lain doh. Oh, jale-jale na cek dah. Tak tahu apa guna yang dah pancang tu dah. Lai tahu ang gunanya apa nan den pancangan situ. Biar ada orang mancang sinan kecuali orang gilo. Tahu kamu ang dan anggap orang gilo. Betul dah. Jadi mau dah se kayak ada 4 iwak mah. Tu ba, udah senang. Dah tu dah, tunggu lo. Apa tu? Miang. Apa tu dah? Tunggu santai lo. Baca bolo. Kamai silang lo. Pajak ko na siya ko. Anak mama. Maksud den tu, urang manyo ko. Kenal semua ko. Lai, batu dah. Nyorang sebarang tu mada. Pajak ko, lari pancai lah buat den. Oh, kurang ajar je pada. Tangannya dah. Oi, lalamu na dapat datang ada. Lah pernah di tangan orang gilo. Alun lai batu. Tangannya patoi. Tu dah enggak bawa orang gilo. Yo, kurang ajar muncang dayo. Jangan gara-gara muncang pecah hidung. Lah pandai yang melawan den yo. Sialo nak kaberang di sapi gilo. Tak kau dah gilo katinya. Oh, lah den lo sabi gilo yo. Lama gadang gayang kini mayo. Sana ini kau siang cakap kau. Awak juda atau dah jadi dah. Tangan yang selang. Urusan dan jarum sanak dan satu luang. Mengalir dengan suruhan yang. Dulu nak ada bercakap semua pada semua. Tuba, kini kau awak je bercakap lai. Adik, capek lah. Kini ko siya cakap sana sih. Itu dah, kini kau awak je bilang 3 lai. Adik, capek lah.